Standby kan. Malam ni aku hari ni seharian je tu buat kerja-kerja part time kat luar kan. Memanglah hangat kan. Tapi ni apa nama, direct current fan ni. Direct current ya. Ya ke direct current? Kan lah, AC current lah. Kau salah tengok ni. Direct current dia direct daripada bateri kan. Ini AC current dia ikut alternate current dia berubah kan. Tu extension plug tu kan. Tak pam bahasa kan. Aku senyum je lah sebab aku kat overseas kan. Nak tanya siapa, mana aku ada reference kat sini kan. Yang aku nampak tiang TNB tu ada phone number dia. Dia ingat aku pengen sangat ke nak call TNB nak tanya kan. Ni kau nampak ni kan, si Ibu Timah punya game kan. Aku baru dapat signal ni kan. Dia ingat ada geng-geng China daripada luar negara nak masuk area tu kan. Aku dah nampak lah permainan Ibu Timah ni kan. Nanti aku dia nak kena letup ni kan. Aku tengok ni. Kau tengok area kat overseas ni kan. Ada itu apa, kucing ke? Kucing, anjing, kambing, lembu ada ke sini? Cuba kau tengok. Ini baru overseas kan. Nanti aku ajar. Itu lembu kan yang suka makan kan. Dia tak takut mati kan. Elok kita buat ladang lembu dekat bawah apa nama tu, TNB power line tu kan. Itu voltage tu kira-kira estimate dalam 33 kilowatt gitu kan. Dia cross kat area situ kan. Itu lembu tu. Elok dibuat ternakan ke bawah TNB power line kan. Sebab lembu dia kalau dia suka makan kan, dia tak tahu, dia enggak takut mati kan. Mati dia kena bunuh lah. Daging dia kita makan kan. Tapi aku tak makan daging lah. Sorry lah. Aku stick lembu ni aku tak makan lah kan. Aku setakat apa makanan ringan-ringan macam light beer kan, chipster kan. Itu aku minat lah kan. Tak tahu mana aku nak settle down ni apa ni. Ni operasi apa asal apa basic rahmah kena settle ni kan. Sebelum apa pergolakan apa itu apa apa nama petrol tiba-tiba turun harga kan. Baik aku settle down itu basic rahmah tu dulu ya. Ini assignment